Hai korang, Alisha ni. Welcome back to my channel. So, disebabkan Syah baru je lepas pindah rumah, so bilik saya pun sangatlah bersepah seperti ini, ini dan ini. Aku tak nak buat video sepah tu. Nanti kan orang cakap, ni dah perempuan, lepas tu kata nak rumah, aku ni memang pemalas lah perempuan, siapa dah jadi lelaki kau minta 10 juta. So, aku tak tunjuk video yang bersepah tu. Tapi let's go lah, kita kemas sama-sama. Okay? Syah tahu video Syah sangat tak best. Sebab apa? Aku nak ajak orang pergi kemas rumah pula. Aduh. Siapa biling Coca-Cola kemas sendiri? Tolonglah bagilah saya bernafas. Saya ni hanya sekecil ikan Nemo yang baru nak belajar buat YouTube. So korang hari ni tiba masa pengawas sekolah. Hari ni sebenarnya baju-baju yang korang tengok tu yang macam sebab I baru lepas buka bundle. Tak ada. Baju saya terlalu banyak. So saya tak nak kena hisap. Saya pun bagi baju kat orang. Saya sedekah. Jadi that's why lah dia bersepah seperti ini. Lepas ni mungkin saya tak bercakap dan saya akan diam. Sebab apa? Sebab kita akan buat video kemas-kemas tanpa ada suara. Macam silent. Macam tu. Tiba. Macam ngomong pak. Okay. So, jom kita kemas rumah. Sorry. Kemas bilik. Bukan rumah. Thank you to Masha kemas bilik. And finally I'm done. Tengok bilik I, nampak tak? Sangat-sangat kemas. Tak macam tadi. Ni I nak tunggu I punya almari sampai. And nak tunggu meja makeup sampai. So it's done. Bye. By the way, don't forget to subscribe and tekan button lonceng kalau korang suka dengan semua video-video daripada Alisha. And thank you so much yang mana support Alisha. This is my first I buat YouTube. I masih baru. Kalau ada salah silap, minta maaf. Then thank you semua. Bye. Thanks for watching.